sambung siri yang ketiga berkenaan dengan solat musafir. Pada 2 kuliah yang lepas berkenaan solat musafir ataupun kita kata solat jamak dan qasar, kita telah pun menghuraikan syarat-syarat sah untuk solat 3 jenis solat iaitu solat qasar, solat jamak takdim dan solat jamak takhir. Ingat lagi? Kalau solat qasar aja ada 12 syarat. Solat qasar 12 syarat, jamak takdim pun 12 syarat, jamak takhir je 9 syarat. Ingat tak? Antara tiga-tiga ni 12, 9 kan, 7 daripadanya sama. Maknanya 7 syarat yang pertama tu sama untuk ketiga-tiga jenis solat tadi. Jadi tambahan tu adalah spesifik untuk solat tertentu kan. Maknanya solat qasar tadi 7 syarat umum, maknanya sama untuk syarat solat yang lain, tambahan 5. Saya baca laju-laju ni, saya tak hurai. Mungkin ada yang tak hadir. Saya baca sekali dulu. Untuk 7 tu, apa dia? Yang pertama, pasti atau yakin perjalanan lebih 2 malam, ataupun paling pendek dalam banyak kitab adalah 81 km. Dia banyak khilaf lah. Ada 81, ada 85, ada 89, ada 90. Kita ambil yang paling rendah 81. Okay? Itu yang pertama. Kena pasti, kena yakin. Kalau tak pasti tak boleh. Kena pasti, kena yakin. Kedua, perjalanan itu ada tujuannya, dah ditentukan. Tak boleh dia jalan saja, tak tahu nak pergi mana. Walaupun sampai jauh mana pun, selagi dia tak tentukan destinasi dia nak pergi, tak boleh solat jamak takhir, ataupun jamak takdim, jamak takhir dan qasar lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, perjalanan tidak bertujuan untuk membuat maksiat. Okey, itu kita dah terang macam apa yang dimaksudkan maksiat tu. Yang keempat, tidak berniat untuk menetap selama 4 hari atau lebih. Bila seorang itu disinggah satu tempat, dia nak duduk situ 4 hari atau lebih, dia dikira bermukim, bermakna dah putus safar atau putus, sudah status dia bukan lagi musafir. Itu yang keempat. Okey, yang kelima, perjalanannya telah melepasi sempadan qaryah dia, ataupun mastautin dia. Kawasan mastautin ni dia dah lepas. Contoh je ni, Ambai Jaya ni mungkin Tanjung Minyak kan. Dah lepas mungkin Tanjung Minyak, lepas tu dah boleh jamak qasar, walaupun belum sampai 2 malam lagi. Tapi tujuan dia dah kena dah hadir. Tujuan dia, tempat yang dia pergi tu adalah lebih 2 malam. Yang ketujuh, ada ilmu. Yang kita dah belajar. InsyaAllah yang kali ni yang terakhir, maknanya nak belajar jamak qasar ni sampai kena 3 kuliah. Padahal orang dah tahu macam mana nak jalan solat. Yang orang tahu cara nak solat tu, orang dah tahu kejap je. Tu 5 minit 10 minit belajar dah tak boleh. Nak tahu hukum-hukum tu, syarat-syarat dia kan, itu yang lama. Setiap syarat tu pula kena hurai lagi apa maksud dia macam ni kan. Nak kena faham tu memang ambil masa. Jadi 7 ni syarat dia ada pada ketiga-tiga solat. Solat qasar, solat jamak takdim, solat jamak takhir. Yang 7 ni kena ingat. Sebab 7 syarat ni ada pada ketiga-tiga solat ni. Jadi apa pula syarat spesifik untuk solat qasar? Maknanya tambah lagi 5. 7 tadi tambah 5. Apa dia 5 tu? Nombor 1, dah masuk fardu solat. Kalau tak belum masuk waktu, tak boleh qasar. Okey, yang kedua, tidak mengikut imam yang solat tamam. Solat maknanya kalau dia solat
asar, imam solat asar 4 rakaat, dia tak boleh buat 2. Ataupun kita dah bincang sebelum ni, dia masuk tahiyat akhir pun tetap dia kena tambah 4, walaupun dia dah niat qasar. Okey. Yang ketiga, niat qasar ketika takbiratul ihram. Jadi kalau ketika takbiratul ihram dia tak terlupa nak niat qasar, maknanya dia kena buat 4, tak boleh buat 2. Dalam takbiratul ihram saja boleh niat qasar. Dia berbeza dengan jamaah. Jamaah kita dah nak belum masuk lagi. Okey. Yang keempat, kalau dia ada tinggal solat ketika dia musafir, boleh dia qada solat itu secara qasar. Maknanya sebelum ni dia pernah musafir, dia pernah tertinggal solat asar, maka nanti kalau hari ni dia nak pergi musafir, ketika perjalanan nanti dia nak qada solat yang dia tinggalkan ketika musafir itu, boleh dia qada secara qasar. Okey. Yang kelima, dia tidak menukar niat kepada tamam. Maknanya dia dah solat qasar, dia dah niat qasar pada takbiratul ihram, sampai rakaat kedua dia kata aku nak buat tamam lah, buat 4 rakaat. Wajib dia buat 4. Dia sama macam kita nak berimamkan seorang dekat area kita tak tahu dia ni musafir ke tak musafir kan. Tadi kan syarat dia tak boleh buat qasar jika imam solat tamam. Jadi dia tengok, walaupun dia dah niat qasar, kita salah sangka, kita ingat dia musafir kan. Jadi bila dia tambah 2 rakaat, kita pun dia tambah. Bila dia dah tukar niat kepada nak tamam tu, tak boleh dipatah balik. Tak jadilah nak niat nak solat tamam, nak teruskan solat qasar, tak boleh. Sebab dia dah tukar, dah batalkan qasar ketika takbiratul ihram. Itu dia 5 syarat sah solat qasar. Bermakna ada 12, 7 campur 5, 12. Begitu juga dengan solat jamak takdim, ada 5 juga tambahan. Yang pertama, kedua-dua solat mengikut tertib. Jamak takdim mesti solat yang pertama dulu, zuhur dulu baru asar. Kalau buat asar dulu baru zuhur, tak boleh, tak sah. Sama juga maghrib dulu baru isyak. Ini untuk jamak takdim. Kalau jamak takhir dia tak ada syarat tertib, dia boleh mana-mana dulu. Yang kedua, niat jamak dilakukan dalam solat yang pertama, daripada takbiratul ihram sampailah sebelum salam. Mana-mana waktu dalam ketika solat tu, walaupun dia tak niat ketika takbiratul ihram, selagi dia belum salam, dia nak niat jamak, boleh. Sah solat jamak. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga adalah berturut-turut antara solat pertama dan solat kedua, ataupun istilahnya mualat. Jadi kita dah bincang sebelum ni, antara yang disarankan oleh ulama adalah jangan lebih sehingga 2 minit. Mana dia dapat 2 minit tu adalah 2 minit itu adalah kadar solat yang ringkas, solat 2 rakaat yang ringkas. Jadi kalau terbatal wuduk tu kena cepat-cepat ambil wuduk, jangan lebih daripada 2 minit. Yang keempat adalah masih musafir sehingga takbir solat yang kedua. Jadi kalau dia belum sempat ni, dia biasanya solat atas kenderaan lah. Solat pertama dah selesai, dah bagi salam, baru nak bangkit solat yang kedua, dah sampai dia punya sempadan Korea dia. Jadi dah tak boleh solat jamak takdim, tak boleh. Dia kena selesai takbir solat kedua tu, lepas tu kalau nak sampai sempadan pun tak ada masalah, dia boleh teruskan sah dia punya solat jamak. Dan yang kelima adalah solat yang pertama adalah sah. Maknanya kalau selepas dia selesai jamak takdim, baru dia teringat
tadi surat pertama tadi ada satu rakaat tu terlupa baca Fatihah, dia baru teringat, tak sah lah solat jamaah, kena solat semula. Itu jamaah takdim. Jadi 7 campur 5 12. Untuk jamaah takhir, tambahan syarat dia 2 saja. Apa dia? Yang pertama, niat takhir itu adalah pada waktu solat yang pertama, iaitu daripada masuk waktu zuhur. Contoh masuk waktu zuhur sampai dalam lebih kurang 1-2 minit sebelum habis waktu zuhur, dia kena berniat untuk solat zuhur itu pada waktu asar, ataupun niat untuk jamaah takhir. Nanti bila dah masuk waktu asar, dia nak buat jamaah takhir, dah tak payah niat jamaah lagi. Yang kedua, masih musafir sehingga selesai kedua-dua solat. Macam jamaah takdim tadi, janji solat kedua tu dah takbir, okey, dah sah, walaupun selepas tu dia sampai sepadan. Tapi untuk jamaah takhir tak ada masalah. Lagi ketat. Kena dua-dua solat. Maknanya solat kedua dah habis salam baru sampai sepadan. Okey, kalau sebelum dia solat kedua tu habis, sebelum selesai solat kedua dah melepasi sepadan, maka tak sah. Okey, 2 saja. Jadi 7 sampai 2 9. Itu dia. Kita dah bincang secara detail selama 2 kuliah untuk kesemua syarat-syarat ni. Ada soalan tak? Sebab kita nak tahu, hari ni kita akan bincangkan isu-isu yang berkaitan masalah-masalah ni. Maknanya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ataupun isu-isu yang berkaitan dengan syarat-syarat solat jamaah takdim, jamaah takhir dengan qasar. Jadi kena faham lah. Kalau kita tak faham syarat-syarat ni, mungkin nanti ada pening sikit. Okey. Jadi tak ada soalan okey, kita. Ya. Masa azan tu kita niat tak boleh? Boleh. Dia bukan tengok azan, tengok jam. Kadang azan lambat sikit, imam baru nak start motor kan. Bilal baru nak start motor. Kita tengok dah waktu dah masuk, boleh, dah boleh niat jamaah takhir. Masuk tu. Boleh macam buka puasa lah. Buka puasa jangan tunggu azan. Takut azan tu awal pula. Ada batal puasa. Okey. Ada lagi? Tak ada. Jamaah apa? Jamaah takhir. Okey. Takdim okey tu. Okey. Dia keluar musafir, dia dah plan nak jamaah takdim lah. Maknanya dia nak buat solat zuhur dengan asar dalam waktu zuhur kan. Tapi tu dia jalan-jalan tak jumpa tempat berhenti kan, macam tu. Jadi boleh tak dia nak tukar niat jamaah takhir? Boleh, tak ada masalah kan? Dia ada nanti satu isu, dia dah jamaah takhir, dia dah niat jamaah takhir, tapi bila dia sampai tempat dia nak berhenti tu belum masuk waktu asar lagi. Tu macam ni. Nanti kita tengok. Okey, ada lagi soalan? Tadi kita tengok isu-isu yang berkaitan Jadi yang lepas kita sempat kupas ada dalam 2 isu lah. Yang pertama, tak silap, berkenaan dengan yang mana afdal nak buat qasar ke nak buat tamam. Itu kita dah bincang. Kemudian kalau orang tu dia driver bas kan, hari-hari musafir, boleh tak boleh dia nak buat jam qasar setiap hari? Kita dah bincang. Lepas tu berkenaan dengan wanita yang bermusafir tanpa mahram, boleh tak jamak qasar? Pun dah bincang juga. Kemudian musafir yang keluar selepas waktu subuh, boleh tak buat jamaah takhir atau jamaah takdim? Dah bincang juga. Lagi apa?
Okey, dia dah buat solat jamak kan, tiba-tiba dapat panggilan kena patah balik. Yang solat jamak yang dia dah buat tu sah tak? Pun dah bincang kan? Dah bincang juga, banyak dah bincang. Okey, okey, ini rasa belum. Okey, kalau dia rasa ni mudah juga ni. Dia ada banyak rumah kan? Dia ada banyak rumah. Dia singgah ke rumah dia tak lebih daripada 3 hari. Maknanya dia duduk situ 2 hari ke 3 hari ke, tu rumah dia. Tapi bukan rumah mustautin dia. Boleh tak jamak kasar? Kita dah bincang kan? Boleh kan? Sebab yang tak boleh tu mustautin dia, rumah. Contoh dia dah beli rumah kat Taman Ramajaya. Dia dah niat nak duduk kat Taman Ramajaya ni sampai mati. Nak mati kat sini lah. Tak nak pindah mana-mana dah. Walaupun dia ada banyak rumah lain, dia beli rumah kat Selangor, dia Perak ada. Tapi kalau dia singgah kat rumah dia kat Perak ke kat Selangor ke, janji tak lebih 3 hari tadi. Kita dah ini pun kita dah belajar macam mana cara nak kira 3 hari. Dia ada beberapa kaedah. Okey. Ingat lagi tak kaedah? Kita terang balik lah. Dia macam mana kita nak tahu ni 3 hari ni adalah, saya cerita dulu kaedah yang mutamat lah. Dia kalau kita keluar hari Isnin, kita sampai tempat tu siang Isnin. Contoh kita daripada Melaka, kita nak pergi ke KL, sampai KL petang hari Isnin. Bermakna kita mesti berniat nak keluar ataupun nak balik daripada KL tu hari Jumaat siang. Kita tak boleh niat nak keluar Jumaat malam Sabtu, tak boleh. Kalau kita niat nak keluar Jumaat malam Sabtu, bermakna sepanjang 3 hari tu ataupun sepanjang 3 hari tu, Selasa, Rabu, Khamis tu, kita tak boleh jamak kasar. Jadi dia kesimpulannya, dia sama, kalau kita kira Isnin sampai Jumaat kan, jadi total dia maksimum ni nak buat jamak kasar ni 5 hari 4 malam. Itu kalau sampai siang. Kalau dia sampai malam, dia boleh 5 malam 4 hari. Itu maksimum. Ataupun ada satu kaedah lagi, kalau kita susah nak kira macam tu, ada satu kaedah lagi, tapi bukan muktamad lah. Kaedah dia tak boleh lebih daripada 21 waktu solat. Kita nak berada satu tempat itu tak boleh lebih daripada 21 waktu solat. Berapa hari tu? 4 hari kan? Macam tu lah. 1 hari 5 kan? 5 kali 3 boleh 12 kan? Banyak 4 hari lah. 4 hari lebih sikit kan? Itu pun susah lah nak pening kan? Ini ada satu lagi secara yang senang. Kita ambil hari Isnin tu, kita pergi balik hari Jumaat. Isnin hari pergi tolak, Jumaat hari balik tolak, tinggal 3 hari. Okey lah, cukup lah. Banyak 5 hari boleh solat jamak kasar. Kalau dia pergi hari Isnin balik hari Sabtu, tolak hari Isnin, tolak hari Sabtu, ada 4 hari lagi. Tu tak boleh. Dia kena, tak boleh 4 hari dan lebih, 3 hari maksimum. Tidak termasuk hari pergi dengan hari balik. Itu paling senang. Okey, itu boleh bincang. Okey, seterusnya okey, kalau dia ni contoh ni bulan puasa kan, kalau dia dah buat, dia berhenti solat maghrib, dia sedang musafir, dia berhenti di RNR dalam waktu maghrib kan, nak balik kampung ni belum puasa kan, nak ke raya ke, nak balik kampung, sehingga RNR waktu maghrib dia buat jamak takdim lah, solat maghrib dengan solat isyak.
Maghrib 3, Isyak 2, qasar sekali baru pukul, habis selesai baru pukul 7.45. Banyak lagi waktu nak tunggu Isyak. Syarat nak buat tarawih kan kena solat Isyak dulu Jadi walaupun belum masuk waktu Isyak, boleh dia selepas dia selesai jemaah takdim tadi, dia buat solat tarawih. Tak kira jemaah ke sendiri ke, tak ada masalah. Sebab syarat nak buat tarawih ni adalah kena solat Isyak. Selesai solat Isyak. Dia bukan kena tunggu waktu Isyak. Selesai solat Isyak saja dah boleh solat tarawih dan witir. Okey. Okey. Kalau dia seorang pemandu taksi ataupun Grab sekarang Grab dia tak tahu lagi ni dia dapat order tak dapat order kan, dia mana tahu. Lainlah kalau orang dah book dia awal-awal, kata okey besok saya nak book abang nak pergi KL, tu dia dah tahu kan. Ini sekarang dia tak tahu, dia tunggu je tiba-tiba masuk pergi Seremban atau pergi Alor Gajah dulu. Dia pergi dapat orang book pergi Alor Gajah. Okey, dia bawa ada orang pergi Alor Gajah. Dia dah tahu orang pergi Alor Gajah, dia dapat lagi order pergi Seremban pula. Pun dia bawa sampai Seremban, dapat order nak pergi KL lagi pula tu kan dah lebih 2 malam. So adakah dia boleh buat jamak qasar? Dia nak buat jamak qasar ni dia kena berniat ketika dah ada tentu destinasi tu 2 malam. Macam tadi, kalau yang dia kat Seremban baru dia dapat order BKL, dia kena kira daripada Seremban nak BKL tu cukup tak 2 malam. Kalau tak cukup tak boleh. Jadi tak boleh. Melainkan dia dah dapat order yang memang plan dah. Berpagi tu dia dah dapat beberapa order. Dia dah susun. Mula nak pergi Seremban, lepas tu nak pergi KL. Dia tak apa lah, boleh lah. Dia dah tahu. Dia dah tahu destinasi takhir dia kat mana. Okey. Kalau seseorang itu, yang ini kalau dalam kitab dia bagi contoh hamba. Jadi kalau sekarang ni kita hamba dah tak ada, jadi boleh kiaskan dengan isteri ataupun anak-anak. Jadi contoh satu hari bapa atau suami ni dia bagi tahu isteri dengan anak dia, hari ni kita nak pergi keluar, pergi jalan-jalan. So isteri tanya nak pergi mana bang? Ikut je dia kata kan. Anak dia tanya pun dia tak mau jawab. Surprise lah konon. Konon nak buat surprise kan. Sebenarnya dia nak pergi jauh lah, lebih daripada Mualah, pergi KL ke Perak kan. Tapi dia tak bagi tahu isteri dengan anak dia. Jadi dia naik kereta lah, bawa sampai kat Seremban. Bini tanya, nak ke mana ni sampai Seremban ni? Ikut je kan. Jadi isteri dengan anak dia tadi tu dalam keadaan tak tahu nak pergi mana, boleh tak dia nak jamak qasar? Tak boleh, pasal dia tak tahu. Melainkan dia jalan, kalau 2 malam sampai mana? Daripada Melaka Bangi okey. Macam mana? Nilai okey. Dah sampai Nilai, dia tengok suami aku ni tak berhenti-berhenti ni kan. Kalau lepas dah sampai Nilai, lepas daripada tu kalau dia berhenti dah boleh. Walaupun dia masih tak tahu lagi mana lelaki dia nak bawa ni, tapi disebabkan dah lebih 2 malam, boleh dia nak buat jamak qasar. Dia berbeza kalau dah tahu. Kalau dah tahu destinasi, lepas qaryah je dah boleh buat jamak qasar, tak payah tunggu lebih 2 malam baru jamak qasar. Jadi kalau kes macam ni, yang mana dia ikut aja, dia tak tahu destinasi, dia boleh jamak qasar kalau dia dah lepas 2 malam. Dia sama macam ni lah, kalau askar kan, dia ada misi rahsia. Dia masuk lori, jalan, tak tahu dia ke mana ni, tak tahu dia ke mana, ikut je.
Tapi dia kikir, oh dah lebih 2 malam, dah lebih 81 km. Jadi kalau berhenti boleh lah jamak kasar. Kalau dia berhenti tu sebelum cukup 2 malam, tak boleh, dia tunggu cukup 2 malam. Okey, lagi apa isu Okey, kalau seseorang itu dia, contoh dia nak pergi KL, ada urusan, dia nak bawa bini dia bersalin lah, dia nak bawa bini dia bersalin. Dia tak nak bersalin kat KL, tak nak bersalin kat Melaka, nak bersalin kat KL. Tak tahulah, mungkin ada dia doktor yang kawan dia ke apa kan, dia bawa pergi KL. Tapi memang masa tu dia kata ini memang 1-2 hari nak memang confirm, memang dah due lah. Dia jangka macam tu. So dia sampai KL, dia niat kata okey, dalam 3 hari je aku dekat KL ni, lepas 3 hari aku nak balik. Sampai hari ketiga tak bersalin lagi, sepanjang 3 hari tadi dia boleh jamak kasar, sebab dia niat bukan 4 hari dan lebih. Dia niat nak duduk situ 3 hari je. Tapi sampai hari yang ketiga tak bersalin lagi. Jadi orang macam ni yang dia tak tahu bila urusan dia selesai, dia dibenarkan untuk jamak kasar sehingga maksimum 18 hari. Itu maksimum. Tunggu tak bersalin, dia boleh tunggu, tak ada masalah. Selagi dia tak tahu. Tapi dia memang dah berniat nak keluar ni, nak balik ni, dah selesai urusan dia nak balik. Tapi urusan dia tak selesai, tak kira urusan apa. Tadi contoh je, contoh ada urusan perniagaan kan, dia target 3 hari je dah boleh selesai, tapi tak selesai. Jadi dia boleh sampai maksimum 18 hari. Okey. Selain daripada itu, kalau orang tu dia tak tahu ni, mungkin along Muslim nak kot, dia nak kejar, nak cari orang hutang, tapi dia tak tahu orang tu kat mana. Dia main jalan je, dia main agak-agak, mungkin orang ni dekat sini kot, orang ni dekat sini kot, dia jalan je kan, tak tahulah penyiasat ke apa kan. Maknanya dia pergi tu belum tentu nak pergi mana. Dia sama kita dah bincang sebelum ni, maknanya dia tak boleh jamak kasar sebab dia tak tahu, dia tak lokasi yang dia nak pergi tu. Okey. Kemudian bila kita sebut 2 marhalah ni, adakah semestinya 2 marhalah ni satu jalan yang lurus? Tidak semesti. Contoh, kalau kita nak pergi daripada tempat A nak pergi tempat B ni, kalau jalan straight memang memang tak sampai 2 malam. Contoh baru 60 km. Tapi kalau dia ikut jalan yang lain, jalan jauh, boleh lebih 2 malam. Jadi boleh tak dia ikut jalan jauh tu sebab dia nak solat jamak kasar? Kalau semata-mata dia nak ikut jalan jauh tu sebab semata-mata nak solat jamak kasar, tak boleh. Dia mesti ada niat lain. Contoh, dia nak ikut jalan jauh ni sebab jalan yang dekat tu jam, banyak kereta, banjir ke kan, apa-apalah. Ataupun dia nak ikut jalan jauh ni sebab dia nak singgah satu kedai makan tu sedap. Jadi dia ada tujuan lain selain daripada semata-mata dia nak ikut jalan jauh tu nak jamak kasar. Itu tak boleh. Kira dia nak pergi ziarah siapa-siapa kawan dia ke. Jadi tak semestinya kalau ada banyak pilihan jalan, dia kena pilih jalan yang paling dekat. Tak semestinya, tidak wajib. Tapi kalau memang dah tak ada sebab dia nak ikut jalan jauh, memang itu jalan dia, tak cukup 2 malam, dia tak boleh lah jamak kasar. Dia kena ikut jalan tu lah. Nak ikut jalan jauh kena ada sebab lain. Okey. Kalau kita dah buat jamak takdim, contoh
solat zuhur dengan asar pada waktu zuhur lah, kan? Selepas saja kita selesai solat zuhur dan asar tadi, kita dah tak boleh buat solat sunat yang tak dibenarkan selepas solat asar. Apa dia? Contohnya solat hajat, solat istikharah, solat sunat ikhram, solat sunat musafir, dan juga solat mutlak. Maknanya solat yang sebab dia kemudian. Kalau solat yang sebab terdahulu boleh, contoh macam tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru solat, sebab terdahulu itu tak boleh. Sebab kemudian tak boleh, diharamkan. Itu waktu tahrim lah, dah dikira masuk waktu tahrim lah, walaupun belum asar lagi. Dan kalau dia nak niat jamak takhir, dia kena niat ataupun 1-2 minit, kita senang kata 2 minit sebelum masuk waktu asar, contoh. Sebab apa? Kalau dia niat tinggal lagi beberapa saat nak masuk asar, ada pandangan kata tidak sah. Sebab kalau dia nak, contoh dia nak solat zuhur, tinggal lagi seminit, memang tak sempat lah, dia nak habiskan. Jadi ulama' dia kata jangan tunggu sampai hujung-hujung waktu baru nak niat jamak takhir. Maknanya kalau 5 minit lagi tu okey lah, 5 minit, 3 minit okey. Jangan lagi 1 minit, 2 minit tu baru nak niat jamak takhir. Dia ada pandangan kata tidak sah nak buat jamak takhir. Maknanya tak boleh niat waktu tu lah, niat awal sikit. Macam tadi abang tadi kata, masuk je waktu tu niat jamak takhir, tak apa, tak ada masalah. Okey. Jadi kalau dia sengaja hujung-hujung waktu, dikira macam dia meninggalkan solat, dosa. Sebab kalau dia solat pun waktu tu tak sempat. Okey, ada orang dia dah niat jamak takhir ni dalam perjalanan balik lah. Okay, dia daripada KL nak balik Melaka, dia niat okey nanti aku nak jamak takhir. Maknanya dia gerak waktu zuhur, dia nak jamak waktu asar. Dia cari tempat berhenti tak jumpa-jumpa. Tahu-tahu dia sampai rumah, boleh tak dia jamak takhir tadi kat rumah? Jawapannya tak boleh. Sebab dah terputus musafir dia, dah masuk qaryah dia, maka dia tak boleh buat jamak kat rumah. Tapi tak berdosa. Sebab dia dah niat jamak takhir, bermakna bukan sengaja dia nak tinggal solat. Cuma dia kena qada waktu zuhur, tapi tak berdosa. Sebab dia dah niat jamak takhir, cuma dia tak ada tempat nak berhenti. Bagilah alasan apa pun, ada tempat berhenti tapi mungkin seluar ada najis ke, ataupun dia bawa anak kecil, anak kecil ni buat hal ke, tu tak boleh nak berhenti sampai kena pergi balik rumah, atau ada emergency ke. Disebabkan dia dah niat jamak takhir, maka tak berdosa, tapi kena qada lah. Okey, bila kita kata musafir ini, okey, ada masuk. Sikit lagi. Kalau dia, kita kata tadi, selagi dia singgah satu tempat itu bukan 4 hari ke atas, maknanya tak lebih 3 hari, bermakna status dia adalah musafir. Bermakna dia boleh jamak qasar setiap hari itu. Jadi tak kira lah berapa banyak tempat pun dia nak singgah, kan? Contoh dia nak keluar keliling Malaysia selama sebulan ke, boleh tak dia solat jamak takhir setiap hari selama sebulan? Boleh tak? Janji dia berhenti satu tempat tu, contoh kalau sebulan 30 tempat lah, contoh kan? Contoh, sebenarnya tak semesti 30 tempat. Sebab satu hari dia satu tempat tu boleh maksimum 3 hari kan. Mungkin 10 ataupun 11, 12. Satu tempat dia berhenti tak lebih 3 hari kan. Maka sepanjang 30 hari tu dia boleh jamak qasar. Sebab dia punya musafir dia tak putus. Dia tak putus musafir.
Sebab syarat putus musafir bermukim. Selagi dia tak bermukim, bolehlah dia jamak qasar walaupun sebulan, setahun pun boleh. Pandai-pandai. Okey, kita namakan tempat yang dia berhenti tu musafir singgah. Itu istilah dia lah. Selagi tak bermukim boleh. Kemudian ada pendapat, tapi bukan pendapat muktamad, yang mengatakan kalau sebelum kita keluar rumah, kita nak musafir ni, tapi belum sempat kita nak keluar rumah, dah masuk waktu zuhur contoh, adakah wajib kita solat zuhur dulu baru kita keluar? Ada satu pandangan, yang ini pandangan ni bukan muktamad lah. Pandangan ni saya jumpa dalam kitab fiqh Mahaji. Kalau kita belajar ayat ahad tu, Ustaz Fahim bab Munakhat tu, kita baca kitab tu lah, kitab fiqh Mahaji. Dalam kitab tu dia kata, kalau seorang yang nak musafir tu, sebelum dia keluar musafir dah masuk waktu zuhur, maka wajib dia solat zuhur dulu kat rumah. Itu pandangan dia lah. Saya tengok dalam kitab lain tak ada pandangan. Sebab itu dia bukan muktamad lah. Jadi kalau kita dengar ada orang kata macam tu, betul jugalah. Sebab ada memang ada pandangan tu, tapi tak ada masalah. Sebenarnya kalau kita pandangan muktamad, walaupun dah masuk waktu zuhur, kita tengah bersiap-siap lagi, boleh kita nak buat jamak takdim ke jamak takhir, tak ada masalah. Itu dalam kebanyakan ulama membenarkan. Selain daripada musafir, jamak ni jamak jamak boleh juga kita buat kalau hari hujan. Tapi dia ada syarat dia. Ada 6 syarat. Pertama, kalau nak buat jamak sebab hujan ni, pertama dia mesti buat dekat masjid atau surau. Yang tak boleh buat kat rumah lah. Syarat yang kedua, mesti solat berjemaah. Tak boleh solat sendiri. Tak boleh buat jamak sendiri sebab hujan. Tak boleh. Yang ketiga, syarat dia jamak takdim. Maknanya maghrib dengan isyak ataupun zuhur dengan asar. Waktu zuhur, waktu maghrib. Itu syarat dia, jamak takdim. Dan yang keempat, syarat dia tamam. Tak boleh kosar. Kalau dia buat waktu zuhur 4, tak boleh 2. Syarat kelima, hujan tu tak berhenti sampailah takbir solat yang kedua. Maknanya lepas dia takbir solat yang kedua, hujan berhenti, sah juga, tetap sah. Jangan habis je solat pertama hujan lebat bila dia tak semestinya hujan lebat jadi hujan tu jadi basah je. Itu syarat yang ke-6. Hujan yang membasahkan. Ada ke hujan yang tak basah? Tak tahulah, mungkin hujan yang gerimis apa. Tu mungkin tak ada lah. Jadi hujan biasa-biasa pun boleh. Kalau berhenti belum sempat takbir solat kedua, hujan dah berhenti, dah tak boleh dah. Okey. Jadi maknanya nak jamak ni selain daripada musafir, boleh juga sebab hujan. Itu ikut mazhab Syafi'i lah. Kalau ikut mazhab lain, untuk jamak ni boleh juga kalau seorang itu dia nak jamak sebab sakit, ataupun sebab takut, ataupun sebab ada keperluan. Contohnya macam doktor dia nak buat operation tu sebelum maghrib, dijangka selesai selepas isyak, memang tak sebab maghrib lah. Maknanya dalam keadaan macam ni dia boleh buat jamak. Ini mazhab lain lah. Kalau mazhab Syafi'i, dia kata buat je operation, nanti dah habis operation buatlah qada je lah, tak berdosa pun sebab ada keuzuran kat situ kan. Takkan dia masuk maghrib dia nak tinggalkan operation tu kan. Dan juga mazhab Hanafi, jamak ni dibenarkan ketika menunaikan haji. Yang ni tamu haji ambil pendapat untuk buat
jamak ketika menunaikan haji. Okey. Kalau seorang itu musafir, dia nak musafir, dia nak tahu sempadan qari'ah dia. Kalau rumah dia dekat tepi laut ataupun tepi sungai, dia nak musafir ikut jalan air, jalan sungai ataupun jalan laut, dia naik je sampan ke bot ke ataupun naik kapal, gerak je dah boleh dia jamak kasar. Jadi perjalanannya tu lebih 2 malam lah. Kalau laut ni adalah jalan dia straight je kot itu senang. Tapi kalau macam kita dah bincang sebelum ni, dalam kitab-kitab dia ada banyak khilaf lah. Ada yang kata kampung, ada yang kata daerah, ada yang kata negeri, ada yang kata mukim, ada yang kata Korea ikut sembahyang Jumaat. Jadi tak ada masalah, kita boleh ambil mana-mana pandangan tu. Cuma yang banyak digunakan adalah mukim. Kita ambil mukim. Mukim tu yang paling popular. Jadi sebenarnya kalau kita nak ikut nak keluar daripada khilaf, kita ambil yang paling jauh lah. Tapi kalau orang tu dia ambil ikut Korea, contoh satu masjid kan, sembahyang Jumaat satu Korea, satu masjid kan, mungkin juga ada satu tempat tu, dalam satu Korea ada 2 masjid. Mungkin sebab orang dah ramai, dia benarkan solat Jumaat dua masjid. Jadi macam tu kena keluar daripada Korea, bukan dia ikut masjid lah. Okey, yang terakhir aku macam mana yang dikatakan putus safar ataupun putus musafir itu adalah apabila dia sampai kepada tempat dia mustaqim. Contoh jalan dia tu, contoh dia duduk dekat Alor Gajah, contoh Alor Gajah. Jalan dia tu, dia keluar, dia mula dia keluar Alor Gajah. Dia dah keluar Alor Gajah, dah boleh jamak besar kan. Tapi dia jalan tu dia mungkin dia ikut highway kan, ada lalu Alor Gajah. Dia lalu pula kawasan mustaqim dia, maka dah terputus. Maka dia kena kira balik. Macam tu kena kira balik. Bila dia dah lalu tu, dia kena kira balik. Cukup 2 malam. Tapi dia ni jalan untuk jalan darat je. Kalau dia lalu naik kapal terbang, tak kira. Dia naik kapal terbang dah sampai KLIA, naik kapal terbang dia lalu pula kat Melaka kan. Itu tak kira, itu tak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, macam mana nak putus musafir ini? Maknanya dia, macam kita dah terang tadi, apabila dia singgah satu tempat, dia dah berniat nak duduk situ 4 hari atau lebih, ataupun dia tak tentukan dia nak duduk satu tempat tu berapa hari kan. Dia sampai dekat Seremban, dia tak terfikir pun nak duduk berapa lama kat Seremban. Bila dia tak ada niat nak balik bila, nak keluar dari Seremban bila, terus putus musafir, putus safar, maknanya dah tak boleh jamak kasar kan. Maknanya tak semestinya kena niat keluar 4 hari sebelum 4 hari kan. Maknanya kalau dia tak, langsung tak niat, dia tak tahu nak duduk situ berapa lama, terus putus. Okey, kalau dia dah keluar musafir, tiba-tiba macam tadi ada kecemasan ke, ataupun dia sampai satu masa tengah drive ni dia rasa macam tak jadi nak pergi. Mungkin dia terfikir ada benda-benda yang perlu dia buat dekat rumah kan. Ataupun dia terlupa tadi rumah dah kunci ke belum kan. Adakah bila dia fikirnya tu dah putus musafir dia? Dia belum. Selagi dia tak berhenti ataupun selagi dia tak U-turn atau patah balik, maka musafir dia tetap dia was-was ni nak balik ke tak, tapi dia tetap drive je. Maknanya masih lagi boleh, kalau dia berhenti masih lagi dia boleh jamak kasar. Sebab dia dah tetapkan perjalanan dia KL kan, contoh nak pergi KL dia dah depan Alor Gajah sampai Seremban baru dia terfikir
nak patah balik ke tidak ni. Tak ingat lah rumah kunci ke tak. Selagi dia tak patah balik, masih lagi tak putus. Tapi kalau dia dah berhenti ataupun patah balik, dia kena kira daripada dia, tempat dia patah balik tu nak ke balik ke rumah dia tu, kalau lebih 2 malam masih lagi tak putus. Maksudnya masih lagi dia boleh buat jamak kasar. Tapi kalau dia patah balik tu, daripada tempat dia patah balik nak ke rumah dia tu tak sampai 2 malam, maka dah tak boleh jamak kasar, dia terputus. Okey, cukup dah ada sikit-sikit lagi tapi rasa tak apa. Tengok lah kalau ada lagi. Ada soalan tak? Ya. Pertama kalau kita nak buat jamak takdim, okey. Okey. Okey, boleh. Maknanya sekarang kan banyak RNR kan? Jalan sikit RNR aja kan. Maknanya kalau ikutkan kita musafir waktu Zuhur kan? Waktu Zuhur pula panjang kan? Kalau ikutkan banyak tempat kalau kita nak berhenti untuk jamak takdim kan? Tapi kita tak ada nak buat jamak takhir juga. Boleh? Tak ada masalah. Tak ada syarat yang kita belajar dari sebelum ni. Kata nak buat jamak takhir kena syarat dia tak boleh ada tempat berhenti ketika waktu Zuhur. Tak ada syarat. Jadi ikut syarat ni. Sebelum saya terlupa kan. Tadi saya dah kata maknanya dia dah niat jamak takhir kan? Niat jamak takhir. Dia contoh dia dah target nak berhenti satu tempat kan? Contoh dekat KL sampai KL dia nak pergi Perak dia berhenti kat KL. Sampai KL belum masuk waktu asar, tapi dia dah niat nak jamak takhir kan? Sampai dekat KL belum lagi masuk waktu asar. Adakah boleh dibuat jamak takdim? Jawapannya boleh. Boleh. Tak ada masalah dia nak buat jamak takdim walaupun dah niat jamak takhir sebelum ni. Ataupun memang dia tak tahu, dia tak perasan. Dia ingatkan dah masuk asar. Tapi sebenarnya dia buatlah jamak takhir. Dia buat bila jamak takhir ni maknanya kena masuk waktu asar lah kan. Tapi dia tak tahu, dia rasa dah masuk asar, waktu asar. Tapi lepas dia buat selesai buat jamak tadi, dua-dua ke, jamak kasar ke, dia tengok jam, jam dia mati. Jam dia pukul 5, sebenarnya pukul 5 pagi tadi dah mati jam dia. Dia ingat dah asar. Rupanya belum masuk asar. Tengok handphone baru pukul 3.30. Belum asar lagi. Sah tak solat jamak tadi tu? Dia niat jamak takhir. Dia akan jadi sah kalau dia ikut syarat jamak takdim. Dia dah belajar syarat jamak takdim ada 12 kan. Janji 12 syarat tu dia dah patuh, sah. Walaupun dia tak niat jamak takdim, dia niat jamak takhir. Sebab jamak takdim niat syarat dia niat dalam solat pertama. Kalau dalam solat pertama tadi dia tak niat nak jamak, tak sah. Okey. Ada pernah dia tanya malah ulama tak silap saya siapa Al-Qaradawi. Qaradawi pun pernah dia tanya soalan ni. Yalah dulu susah nak cari tempat berhenti kan, padang pasir kan? Zaman Rasulullah dulu nak cari tempat berhenti payah kan. Sekarang ni banyak masjid surah RNR, kenapa nak jamak kasar juga? Jadi jawapan dia adalah jamak kasar ni adalah hadiah, hadiah daripada Allah untuk kita. Jadi tak salah kita nak buat. Tapi macam mana pun kita dah belajar sebelum ni, ada yang mana afdal, yang mana yang tak afdal. Sebelum kalau ikut mazhab Ambali kata saya. Mazhab Ambali dia kata 3 mahalah baru boleh jamak. Jadi berdasarkan itu, kalau ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i, selagi tak cukup 3 mahalah, afdalnya kita buat tamam.
Maknanya tak betul buat qasar. Maknanya buat solat penuh. Maknanya kalau dah lebih 3 malam baru afdal. Itu dia nak kira lebih afdal. Tapi kalau nak kira boleh tak boleh, boleh lah. Kan kita dah belajar syarat tadi. Syarat dia ada 12 kan. Jamak takdim 12 syarat. Dalam tu tak ada pula syarat dia kata tak susah nak berhenti baru boleh. Tak ada. Memang banyak masjid nak berhenti. Macam tadi yang tanya tadi kan, kita kata kalau nak ikutkan jamak takdim banyak aja tempat nak berhenti, tapi kita nak buat jamak takhir juga pun boleh. Apatah lagi kita nak buat jamak takdim dalam keadaan memang dah banyak masjid surau kan, tak ada masalah. Kalau salat itu juga masih ada tak tahu itu lah. Tak pasti. Oh, ni bukan musafir dah ni. Okey. Tajuk lain. Okey. Kita dia isu ni sebenarnya bila ada orang, ada beberapa agamawan dia kata kalau kita banyak tinggal solat waktu muda-muda dulu kan, tak payah qada. Dia kata tak payah qada, taubat cukup dah. Itu dia kata lah. Tu pendapat tu tak betul. Memang ada ustaz cakap macam tu. Kita kalau kita langgar kereta orang kan, dia macam ni. Pendapat tu dia kata macam ni. Dulu kita tinggal solat, kalau kita sengaja tinggal solat kan, kita tak payah qada, kita taubat je. Itu kalau kita sengaja. Kalau kita tinggal solat sebab tak sengaja, baru kena qada. Tu dia kata. So dulu masa muda dia sengaja tinggal solat, jadi tak payah qada. Kan? Dia kata kalau tak sengaja, contoh tertidur, tak sengaja. Yang itu baru wajib qada. Itu kata dia kan. Jadi itu saya bagi contoh. Kalau kita langgar kereta orang tak sengaja, kena ganti tak kereta tu, orang yang kita langgar kan? Itu tak sengaja kena ganti. Kalau sengaja langgar, lagi kena ganti kan. Macam itulah. Kita hutang dengan orang pun kita wajib bayar kan? Kalau kita dah meninggal pun sebelum bagi faraid itu kena selesaikan hutang. Itu hutang dengan orang. Ini sembahyang hutang dengan Allah, lagi-lagi lah kena selesaikan kan? Jadi dia sebenarnya masalah ni bila zaman dulu-dulu kita lalai kan, kita tak tahu berapa banyak solat kita dah tinggal kan, tak boleh nak kira kan. Jadi kaedahnya ulama kata kita buat anggaran je kan. Buat anggaran. Bila kata nama anggaran tak semesti tepat. Jadi contoh kita anggarkan 300 solat kan. Selesai je kita qada 300 tu, nanti kita akan ada rasa. Kalau kita rasa macam tenang ataupun kita rasa kita dah cukup ni, dapat cukup dah qada, mana selesai. Tapi andai kata sebenarnya memang tak cukup, tak ada masalah. Kalau kita meninggal sebelum kita selesai qada solat tu, insya-Allah akan dimaafkan. Janji kita dah ada anggaran rancangan nak qada. Ada lagi. Jadi kalau tak ada, apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asina lisana bihus illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.